6. Kita tengah bersiap untuk pergi breakfast and jet ski. Gila. Tengah tengok sunrise. Tengok kat sana. Tak ada. Tak nampak. Tapi sangat cantik ya in real life. Lepas tu, tengah record lagi kan? Lepas tu, ni reflection. Dia punya apa? Dia punya effect tu dekat bukit belakang. So cantik. Ni kering. Ni apa? Boleh. Okey je. Kamera apa tu? DJI. Oh, dah kembang. Hari kedua. Dapat batu. Kita tengah tunggu nak pergi ke main jet ski. Ain tengah struggle nak post story dan pilih lagu. Sekarang tengah tunggu supir kita orang breakfast sebab dia akan buat kita pergi jet ski. Kita nak breakfast. Ya. So, hey guys, sekarang pukul 9.53. Kita dah check out dan nak pergi Bukit Cinta. Kalau mau ambil video bilang ya kak ya. Tak apa. Langsung aja atau masih Langsung aja. Ayo, Angga. Sekarang kita dekat Bukit Cinta. Panas gila. Ya, panas. Sekarang pukul 12. Recorded. Sekarang pukul 12 dan kita kat tengah bukit. What do you mean by that? Go collect. Kita orang dah shoot 2 drone. Dan kita nak naik bukit belah sana untuk shoot drone baik tinggi. Ya dah. Gigi dah. The view from Bukit Cinta.
Cik tengah dekat Bukit Cinta. Korang dengar tak azan kat sana? Tengok sana tu bukit, saya tak tahu apa. Tapi sekarang saya kat Bukit Cinta and kita tengah shoot drone. Saya dah settle. Sekarang Afika stay. Mana Afika? Afika dekat bawah lah. Dia tengah shoot drone kat depan tu. Kalau korang boleh nampak, tu dia. Lepas tu sebelah sana ada, tak tahu lah, tapi sini sangat-sangat cantik ya. How you can know to this view. Lawa kan. Lawa gila. Penat tapi best. Tapi kita nak tengok lagi result dia gana. Sekarang pukul 1. Kita dekat Baik nama kedai ni tahu tapi for lunch. Vlogging? Padi guys. Jagung kot. Jalan ke waterfall. Sekarang 1.45. Kita dekat air terjun Esmeralda. 1, 2. Wow, it's so pretty. So pretty. Dan guys, dan. Balik aku. Nasib baik sempat, babe. Okay, tu je, bye. Sampai Hello Hotel and this is our view. Lawanya Kat sini lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, duduk 03. Abang tu turun kat bawah ke? Kita turun bawah ke? Turun terus ke? Tak tahu. Oh, tak tahu kak. So ada towel, toilet, shower, ada dental kit tu. Ada coffee, ada cermin. Lepas tu ada katil dua katil, satu je katil sing queen. Lepas tu ada apa namanya? Ni ada macam ni lah. Ada TV. Ada key. This is our view. Oh my god. Allahu Akbar. Ni. Wow. This is our view. Oh my god. Wah, basuh. Walawi. Subhanallah, alhamdulillah. Rasa
macam tak real. Ya, selepas jalan yang berliku-liku. 3 jam ya ke 4 jam? 3 jam. Lepas tu Perjalanan sampai yang kat tempat tu. berliku-liku. And we got this room. Kalau video sana cantik. And sana pun boleh lah. Jadi Okay kita lah. relax. Okay, lepas tu, dah habis lagi. Lepas tu, tu je lah. Aduh, mak kau collect. Ada dalam toilet. Okay, itu je. So this is our view from in front. In front of our hostel. Dia letak je dia pakai. Tahu habis. Saya tak tahu nak describe macam mana. Tapi sampai lah bagi dia. And the air was lawa kan. Sekarang pukul 6.42. Kita nak pergi dinner. Lah, awal lagi. Ya. Kita janji pukul 7. Baru 6.40. Tengok 6.40 dia macam mana kat lu. Apa-apa dia macam 7.40 kita. It's best. Memang 7.40 kita pun. Tapi best tau. Ya. Okay, tu je. This is my outfit. Wee. Wee. Macam tu. Jalan nak ke PP Resto. Tetapi tak ada lampu jalan. Sekarang pukul 7.24. Kita dah sampai restoran. Cherry. Ikan tilapia. Masak apa? Berselain dia nila dabu-dabu, nila bakar. Apa tu? Nila dabu-dabu dia ada gambar nombor 4 kan. Cabainya dia kecil-kecil. Nila tu apa? Ya kan? Nila tu apa? Ikan tilapia kan? Oh, ikan tilapia. Oh, nila tu ikan tilapia. Iya. Ikan tilapia. Selain ikan kita ada sup, udang. Kalau bagian lobster kita kosong kak ya? Tak ada lobster? Iya, habis. Balik ah. Alah. Lobster. Cumi ni apa? Sotong. Baik kah? Kalau sotong ambil goreng tepung je kan? Tu udang nak... Mu nak apa? Pedas manis ke? Tak ikut kemudian tak ada. Boleh lah goreng mentega dia macam pelik. Baik, goreng mentega okey. Udang mentega. Kemain. Terima kasih. Kemain. Itu apa? Ini apa? Ini air putih hangat. Oh, terima kasih. Apa? Weh, masa... Straw je lah. Ada straw tak? Ha? Straw. Straw minuman. Minum. Sedut. Oh. Oh. Gempaknya. So this is our dinner for today. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak sedap. Lagu tak nak kalah. Mu ada baca tak satu TikTok tu dia pergi Medan. And then dia kena tanggung semua supir dia. Tak, dia pergi Medan, pergi Padang. Oh, Padang. Tapi sebab tak takut benda kalau ambil supir. Oh, sebab dia sendiri ya. Dia DIY. Patutlah. Rasa macam Allah. Alhamdulillah. Hati
hati-hati baju. Wow, ini mentega dia sangat different. Ini yang macam. Oh, ni minyak. Oh, sedap. Bukan tom yum, bukan tom yum, Bukan tom yum Malaysia. bukan tom yum Thai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam asam pedas campur tom yum. Okey tak? Tom yum dia dah macam bagi benchmark yang tinggi untuk makanan lain. Tom yum sedap sebab tom yum dia rasa macam asam pedas campur tom yum. Dia macam bukan Dia tom yum. pekat. Dia crunchy tepung dia. Tapi dia light. Aku tergelak. 110. 35. Sabarlah. Tengah 35 tu berapa? 35 lah kan? Ambil lah 400. Tak ada rezeki dah nak bayar macam mana. Terima kasih. Terima kasih, Kak.